Aduh. Nak buat apa ni Kita cek dulu. Besok kan Ramadan. Hari ni kan puasa. Alamak, tak sahur. Kita tak sahur. Sekejap kita panggil polis. Sebab kita tak sahur. Alah, polis tak ada. Aduh, kenapa panggil polis Tak apalah. Sekarang dah pukul apa ni Baru pukul 10 pagi. Nanti pukul 5 petang nanti barulah kita pergi bazar lah. Katanya ada bazar baru dekat Broken Haven ni. Jomlah tidur balik. Tidur. Dan Ama pun tidur kembali sambil menunggu berbuka puasa. Aduh, tak boleh tidur lah. Tak pula kita pergi kedai. Mana tahu ada bazar yang dibuka. Bazar pagi-pagi pukul 10 pagi ni. Best juga pergi bazar. Oh, kat sini. Yes. Jom kita jalan. Masuk pagar dulu lah. Di bulan Ramadan ini kita perlulah rumah Aldrio. Rumah siapa itu? Mana ya? Katanya tempat bazar tu ada kat mana Tak apa. Sekarang ni kita pergi tengok bazar dia dulu. Tapi rasanya bazar dia tak buka lagi kot. Sebab bazar ni kan buka petang-petang. Mana bazarnya? Itu bazar dia. Ni je bazar dia. Buat apa? Kemah pun tak pasang. Pasanglah kemah. Tak apalah. Rasanya tak start lagi kan. Nanti kalau dah pasang kemah nanti jadi lah tu. Jomlah kita pergi makan aiskrim. Makan aiskrim lah. Mujo tak makan lagi. Dah nak tu. Mujo tak batal puasa. Aduh, hujan. Mujo tak makan lagi. Kalau makan batal puasa. Astagfirullahaladzim. Lebatnya. Masuk. Nanti kita nak pergi raya lah. Kita pergi raya dekat rumah. Nanti kita pergi solat dekat Masjidil Haram. Tak yalah, kita solat je lah dekat kampung Eid Mubarak namanya, okey? Tidur balik lah. Sedapnya tidur. Tak tahu nak buat apa. Tengok handphone dululah. Wow, ni ke? Rasanya macam dah tak menarik dah lah bazar hari ni. Dah tak menarik dah bazar-bazar tahun ni. Bazar tahun ni macam tak meriah sangat. Lampu tak tutup pula. Terlupa pula. Rasanya kita mandi dulu bagi segar-segar dululah. Apalah nasib kita ni kena berpuasa. Puasa ni kita kena belajar menahan lapar. Kita pun awak nak bagi kita macam mana rasa kita, macam mana rasa orang miskin berpuasa. Orang miskin dia tak, kalau tak puasa pun dia puasa. Sebab apa? Sebab dia tak ada makanan. Dia pun tak ada duit. Jadi dia tu miskin lah. Jadi kalau bulan Ramadan ni boleh tentu lagi dia sempat boleh makan lagi. Kesiannya. Jadi di hari yang mulia ini marilah kita membaca Al-Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Aduh. Tak pasal di malam je Tak ada pagi ke? Tak apa. Kita tunggu. Bazar nak. Nampaknya. Apa ni? Ada apa ni? Ada apa ni? Jom kita tengok TV lah.
Sedap lah lagu dia. Tak. Kenapa lagu dia sesuai pelik sedap. Duduk TV. Baju elektrik. Aduh, je lebat lagi lah. Nampaknya dah nak ni lah. Sekejap. Rasanya tadi sahur. Lemak hujan lebat. Nak buka. Masuk. Jom dah. Kita kena pergi bazar. Kita tengok dulu bazar macam mana. Wah, hujan lagi. Lepas kalau bazar masih tak jadi, kita lepak dekat perpustakaan sekejap. Betul. Okey lah. Wow, dah meriah cuy. Bazar Ramadan. Tak apa. Kita tunggu dulu lah. Kita tidur kat sini dulu sekejap lah. Jom tidur. Dah isi dah penuh dah. Okay, jom pergi bazar. Mesti bazar dah buka kot. Oi, pakai elok lah. Okay, jom kita bazar Ramadan. Bazar Ramadan dia tak besar-besar sangat kot. Dia kecil. Tu bazar dia. Apa dia? Kuih raya. Kuih raya. Ada kedai aiskrim, ada kedai bazar. Kedai hotdog. Sedap. Ini bau busuk. Ramai orang beli. Bagi cerita dulu lah. Okay, yang pertama. Kita pergi beli kuih raya dulu lah. Baju raya mana baju raya? Baju raya sana kita beli kuih raya. Cik. Saya nak beli kuih raya satu balang, cik. Kalau satu kotak kalau dia, cik. Ini bos dia ke? Ni bos Okey, cik. Saya nak kuih raya satu kotak ya. Kuih raya. Dia tapi dalam bentuk lefak. Boleh lah. Tak apa. Okey, terima kasih. Okey. Alamak, tu pun ambil duit lah. Ambil duit dulu lah kat sini. Duit dekat dalam dompet ni tak ambil lagi. Okey, ni duit dia. Cik. Hebat ni. Ada bodyguard lagi. Okey, terima kasih. Ambil duit ni. Ambil duit ni dulu, cik. Ambil duit ni. Hang lah ambil ni dulu. Terima kasih, cik. Okey, sekejap saya tak dalam kereta sekejap Kita tak dalam kereta. Kita beli nasi. Kita beli hotdog pula. Alhamdulillah banyaknya kedai aiskrim. Cik lagi. Saya yang ketua sini bazar. Hotdog ni dengan kedai ni bukan kedai handphone, kedai baju raya bersama. PS5. Sedap. Tak apa, cik. Saya datang sini nak pergi bazar je. Okey. Beli hotdog. RM2 seminit. Kurang macam siapa tu Tak, kedai aiskrim pergi nak pusing-pusing jap. Tak, kita pergi nanti kita pergi beli kedai aiskrim tu pula Okey, terima kasih. Okay, bye-bye. Aduh, kena batu lah, cik. Batu. Tak boleh potong je. Cik nak kopi, cik. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kau ni. Astaghfirullahaladzim. Pasal hampir minum tadi. Padahal tadi dah minum dah. Tak apa, tak batal puasa pun kau dah minum dah. Dah batal puasa. Bukan. Ya. Ni dia tengok beli kuih raya ni. Ni tengok ada tak orang baju raya ni kosong ni. Cik. Dah baju raya kat sini semua kosong. Baju raya kat sini kosong. Kenapa tak ada orang? Tak usah beli Terima kasih. Dah lah aiskrim ni pula.
Tengok dia dah cik. Terima kasih. Aduh, tutup beras film ni. Hilang. Tak apalah, jomlah balik. Kita berbuka puasa. Makan nasi. iPhone ni murah sekali. Kita makan hotdog. iPhone ni percuma sekali. Percuma. Laptop sekali. Jom. Laptop dalam mana nak mampus. Alah. Jom balik. Alhamdulillah. Dah nak maghrib ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Siapa itu? Oh, cik. Hello, cik. Masuk. Masuk. Hello? Kira. Masuk, Fayat. Fayat, masuklah, Fayat. Apa-apa je lah. Boleh masuk ke? Boleh, Fayat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah azan dah. Nyam. Fayat. Apa khabar, Fayat? Baru lapar. Apa? Fayat. Nanti kita raya sama-sama ya, Fayat. Okeylah. Sampai. Saya nak tidur sekejap ya. Nanti saya nak pergi solat tarawih. Kontol. Nanti kita pergi solat tarawih tau. Malam nanti kita pergi solat tarawih tau. Okay. Jomlah kita tukar baju dulu tau. Okay. Amma, Afif dan Fayat akan pergi ke masjid untuk solat tarawih.